Oh, tak tahu. Kau kata beg plastik sampah? Tak adalah, aku ingatkan sampah. Ini semua dia punya pasal, Bun. Kalau bukan pasal kaki dia yang busuk tu, benda ni tak jadi tahu. Aku mesti ingat. No, malam tadi apa yang kau cakap, aku tak dengar. Pasal kaki dia. Ini semua dia punya pasal. Siapa suruh kau kunci kaki aku lepas tu kau bau pula? Kau nak lagi kau cakap, Syukrin. Kau nak apa sekarang ni? Dah dekat sangat. Aku dah kembang lah ni, Syukrin. Cakap! Oh, kau fikir kau punya kembang ya? Kau berdua jangan bergaduh boleh tak? Kita datang sini, kita bukan nak bergaduh. Kita nak bekerja. Sekarang aku nak korang berdua pergi balik rumah cari plastik sampah kau tu balik. Boleh? Ha? Boleh? Boleh. Kalau tak ada? Kalau tak ada aku kaki kamu ke kau. Lagi lah tak pergi. Kau pun sama. Kalau tak aku kaki kamu ke kau sekali. Come on, Bun. Come on. Kau tak percaya kau sedap. Patutlah bila aku bawa kepam. Ini pasal dia. Kita boleh hilang ingatan. Masa kau bergaduh tu, aku letak plastik kau kat situ. Iya. Adil lah punya pasal. Kau. Cik, ada masalah kan ni? Kita orang tengah-tengah Tengah minta tolong Mikael dengan Syukri ni cari kami Bandung untuk makan tengah hari. Teringin nak makan mi Bandung. Ni saya ada satu tempat mi Bandung ada macam ni. Saya belanja. Ada satu lagi tempat bukan mi Bandung. Ada satu tempat tau. Mi Bandung tu dia ada satu baru yang mi bentang. Baik. Kau pergi cari plastik hitam tu balik. Aku tak bisa nak tahu. Kita datang sini nak bekerja, bukan nak makan mi Bandung. Kau pergi cari. Kau pergi cari. Iya. Kau berdua. Ya. Apa hal ni? Kau nak ambil kasut. Boleh. Pergi. Cari sampai dapat. Dia dah kaki kan. Bola, macam ni lah senang. Apa kata kita terus terang je dengan Datuk pun. Kita minta maaf je dengan dia. Lepas tu kau cakap dengan dia lah. Apa kesalahan yang diorang buat ni, servis yang kita buat kat rumah ni, tak payah-payah. Kau gila ke man? Budak-budak tu dah lah hilangkan barang-barang peninggalan arwah mak dia. Lepas tu aku pula tak nak kahwin dengan anak dia. Aku dah bincang pagi tadi dengan anak dia. Lepas tu pula aku nak tambahkan masalah ni. Jangan mengarut lah. Aku tahu masalah kau, tapi sekarang ni apa yang kita nak buat? Kenapa Hasta nak kahwin aku? Sengsara lagi dia. Nak kahwin sudah. Kenapa suka cakap sorang-sorang? Ayah. Itu pasal ayah suruh kamu kahwin cepat. Has. Ayah, kami ada benda nak cakap dengan ayah. Apa dia? Sebenarnya, Kita orang telah berbincang kan. Kita telah berbincang yang saya sebenarnya Apa dia? Nak ajak anak pakcik pergi keluar makan malam. Boleh. Tak payah tanya-tanya. Itu pasal lah. Saya ni suka dengan kamu. Hormat orang tua-tua. Ni, ada satu restoran. Makanan dia cukup sedap, lazat, berkhasiat. Nanti pakcik ambil bisnes kat dia. Ya? Kamu cepat duduklah. Saya duduk dulu. Duduk ya? Tak boleh kat sana. kata tak suka Isha. Nyampah lah, apalah. Tiba-tiba asyik kecil aku makan. Terpaksa kena ajak kau keluar makan malam. Mana tahu dekat sana kita boleh ngam ke. Baru kita boleh mengenal hati budi masing-masing. Kenal hati budi apa? Tengok kan kabut je. Tak ada kabur pun. Tengok muka dia senyum ni. Nampak? Ikhlas dia senyum ni. Tengok. Come on. Adalah. Ni. Cuduk sini. Anu. Ada. Alamak, tak ada. Macam mana ni? Apa kita nak cakap pula ni?
Salah kita cakap lah. Sampah dia nak kutip. Lagi pun bukan salah kita kan. Bukan salah kita pun. Kan Bulat cakap kita kena ada dengan perancis tu. Mana ni? Kita cari semua lori sampah yang ada kat Kuala Lumpur ni. Ini kok banyak tu. Lagi. Jangan gerak. Diam. Cium bawa apa? Kari. Kau tahu aku makan kari ayam tadi. Ini menunjukkan pengesan yang terbaik adalah kau. Kita akan jumpa perancis tu di lori sampah. Mari mengesannya. Rumah kau ni tak ada servis ke? Ni. Ni dekat je. Saya pun dah buat tempahan untuk kamu berdua makan malam. Cepatnya. Masih Pakcik. Tak ada masalah. Perancis Pak Cik tu mana perancis? 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 Dah siap Pakcik. Cuma terlupa je nak bawa. Tapi Pakcik jangan risau. Kawan saya Syukri dengan Mikael dia pergi ambil kat rumah. Kejap lagi dia sampai tu. Pakcik risau. Ada. Kawasan kedai ni mesti ada je. Tak minta orang tolong lah. Gue kalau tak ada macam mana ni? Manalah budak-budak ni? Telefon tak buka ni. Apa aku nak jawab dengan Datuk ni? Mana dia orang? Dah jumpa dah? Tak tahu. Tu orang lambat sangat nak. Tak tahu dia orang buat apa. Mana lori ni? Ya Allah. Ni lori ni pergi kawasan lain lah Syukri. Janganlah macam ni. Ya Allah, aku cuak lah. Oi. Syuk, aku dah nampak. Mana? Tu kedai gitar. Bongok, aku tak nak cari kedai gitar. Aku nak cari lori sampah. Kau faham tak? Kalau ada kedai gitar, adalah pemuzik handalan. Kalau ada pemuzik handalan, adalah kedai perancis. Perancis dengan gitar tak jauh. Nampak tak? Kau pun satu juga, Bul. Nak menambahkan masalah buat apa? Ni, perancis Datuk tu tak jumpa lagi. Itu satu hal. Lepas tu yang kau nak kena jaga hati Datuk. Kenapa nak paksa diri? Tak pasal-pasal kena keluar dengan si Aisyah tu kan? Kahwin je nanti terus. Kahwin jangan Nak dia tu dah lah pilih. Jangan ngomong. Berapa lama dah? Oi, iyalah si Bula tu. Ni aku nak tanya dengan kau dorang. Dari tadi aku pusing keliling van, aku nak cari daripada mana datangnya bau yang menumpuk di ruang kuning. Angin, kau tahu tak? Cuba kau cari kat situ. Tali tangan. Ambil. Sangat. Dia jerawat muka aku, jerawat. Bau ni. Cita tak kira hasilnya mau